Bayangkan anda baru saja dapat bonus dan anda berfikir untuk gandakan duit tersebut. Pilih saham ataupun emas. Anda boleh save dulu video ni untuk rujukan anda nanti. Saham atau emas? Kedua-duanya nampak menarik tapi berbeza tujuannya. Kalau matlamat anda adalah untuk jana keuntungan dalam jangka pendek, saham lebih sesuai. Ketika ekonomi berkembang, syarikat catatkan keuntungan, harga saham meningkat dan pelabur memperoleh dividen. Namun, pada masa yang sama, saham juga boleh jatuh mendadak disebabkan pasaran panik, ekonomi tak menentu ataupun berlaku ketidaktentuan politik. Saham ni memerlukan ilmu, strategi dan ketahanan emosi yang tinggi. Saham juga bukan untuk semua orang. Tak semua orang sanggup berdepan turun naik pasaran setiap hari. Ada yang tak sempat nak pantau, ada yang tak cukup ilmu dan ada juga yang tak sanggup nak tanggung risiko bila harga menjunam. Sebab tu saham ni sesuai untuk mereka yang aktif dan sanggup ambil risiko yang tinggi. Emas ni pula lebih universal. Ia tak perlukan kemahiran teknikal, tak perlu pantau pasaran setiap hari dan nilainya diterima di seluruh dunia. Emas ni bukan alat untuk mencipta kekayaan dengan cepat, tapi ia mengekalkan nilai kekayaan. Ketika saham jatuh, biasanya harga emas akan meningkat disebabkan pelabur cari aset yang lebih selamat. Dalam sejarah ekonomi, emas sentiasa menjadi penyelamat ketika berlaku krisis kewangan ataupun inflasi. Purata kenaikan harga emas dalam tempoh 20 tahun adalah sekitar 10% setahun. Kenaikan harga emas tidak mendadak tapi ia konsisten dan stabil. Nilai emas ni tidak bergantung kepada prestasi syarikat ataupun dasar kerajaan. Ia bergantung kepada berat dan ketulinannya. Sebab itu emas dianggap safe haven asset. Aset selamat yang diiktiraf di seluruh dunia. Okey, bagi anda yang nak alihkan sebahagian simpanan anda ke dalam bentuk emas, anda boleh tekan link di bio ataupun rujuk pin video untuk cara bermula. Saya akan bantu anda sebaiknya.